Hai, Assalamualaikum. Welcome back to channel Melly Nick. So, kita bersama Mel dengan kakak Yasmin. Pada malam ini, kita nak pergi mana? Nak pergi kedai Salsabil. Ya, Mel? Mana buat itu sih? Okey, sambung terus. Tak baca. Okay, good. Oh ya. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Melly ni. So hari ni Mel nak pergi Mamak Salsabil sebab Mel nak cuba dia punya kari kambing dengan cheese naan. Oi, dua. Hey, mestilah. Okay, so ni nak ambil orang lain. Orang lain pun ikut sebab Mel tak suka makan seorang-seorang. So, mari kita tunggu orang lain. Let's go. Ada apa? Mel kacip. Pasti kacip. Oh. Okay guys, sekarang Mel dah ada dekat Mamak Salsabil. So Mel dah order makanan yang Mel nak, tapi tak ada kari kambing. So Mel order cheese naan dengan tandoori je. Dah semua. Ikan dori. Yasmin comel. Mel Sigma. Pasembur. Yasmin comel. Dan Sigma. Satu. Ayam dah tak ya? So, Papa tak tahu nak makan apa. Ni tak nak? Tadi sebelum gerak, Papa makan benjo. So, sekarang ada kenyang sikit. Kita tengok nanti siapa tak habis, kita sahur. Tak tahu nak order apa. Tengok keadaan semasa. Okey, Alhamdulillah kita dah selesai makan. Kaban makan tose. Mel makan apa tadi, Mel? Mel makan ayam tenderis and cheese naan mozzarella and ayam tandoori. Komen sikit, rasa dia macam mana, okey tak? Rasa dia like Biasa je nya. sedap, sangat sedap. Mel suka dia punya kuah garlic. Kuah garlic. Yasmin makan nan garlic sedap doa. Dengan ais. Sedap, puas. Rasa dia sedap. Mama, rasa dia sedap tak? Aiskrim tak ada. Tak. Rasa apa? Sedap tak? Ni. Okay, Mama tadi makan roti kosong 2. Tu je. Rasa dia sedap sebab kuah kari ikan dia sedap. Apa sampai dua? Sebab Baja badan. sebab Mama membela perut. Mama bagi dia makan banyak-banyak. Kesian dia. Mama bagi perut Mama makan banyak-banyak. Okey, Alhamdulillah dah selesai kita punya majlis makan di kedai mamak pada malam ini bersama keluarga, anak buah, ipar, datuk nenek. Baru dapat. Tadi belum 4. Ya tak iyalah Den. Oh. So tempat ni asalnya Gaban selalu datang dengan Mel dengan Cer naik motocross daripada kampung Sungguh tu asyik datang sini je. Lama-lama nenek tanya sedap ke kat situ. Lepas tu mbah pula tanya. Lepas tu mama pula tanya sedap ke tak. Kongsi langsung seronok pula makan kat sini. Macam itulah ceritanya. So sampai sini sajalah cerita kita orang makan di kedai mamak bersama family. So terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe channel Melly ni Gaban. Okey, sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.